KJ nak ambil dulu, adakah KJ sokong hak tempoh ni? Ya, negara-negara memperkenalkan hak tempoh bagi jawatan tinggi dalam kerajaan kerana mereka menganggap bahawa itu adalah satu mekanisme Hello guys, welcome back to Bimo Family Channel. Hari ni kita ada di Terengganu, Kuala Berang. Kita berhenti tidur sini dulu semalam sebab kita on the way balik Kelantan. Jadi sebab jam berat-engat, tak gerak nak straight, kita berhenti tidur sini tu. Nak tempat ni molek. Nak duduk sini rasa tenang duduk sini. Lepas tu pula dia ada macam-macam sini. Dia ada kolam renang, game-game macam main chess ke, main carrom, boleh juga main sini. So, jadi dok puas lah duduk sini. Lepas tu kan, paling best kali. Main. Ni paling best kali. Rupanya owner ni kan, dia memang peminat. Dia kolektor Mercedes lama, Mercedes baru pun ada. Kat situ dia punya kat tu. Nampak? Tapi dia suka kumpul dah. Hok lama-lama ni, vintage klasik ni memang dia suka kumpul. Duk sembang dia tadi. Dia khabar ada 18 butir dia ada. 18 butir Mercedes lama gini lah. Warna kering ni. Ya, warna kering ni. Ni tahun 1975 kalau tak silap dia kata ni. Lepas tu hak merah tu 1963. Vintage. Semua dah pakai road tag klasik, road tag vintage. So dia kata tak ada hal lah untuk bayar road tag tu. Tapi memang kemah tempat ni. Dalam episod Bimo Family kali ni, while kita balik raya di kampung, and at the same time kita jalan-jalan juga di tempat-tempat yang menarik sekitar Terengganu. So every time balik kampung ni memang saya suka lalu kawasan Terengganu ya, sebab banyak tempat yang best untuk kita singgah. Sebab daripada layan jam tu buat kita let je drive, singgah dulu satu malam, lepak-lepak, enjoy the view, enjoy the food kan, dan baru kita continue the journey. So sama juga dalam journey kali ni, balik nanti daripada Kelantan lepas raya, dan kami nak pergi somewhere. So stay tune guys. Dah pergi jalan lobby. Alhamdulillah sampai dah kita Wasimah. Tadi kita duduk Terengganu. Ni kita Wasimah dah. Kita kena kejap kereta dah. Hai. Awak duduk mana? Duduk mana? Kedai Mas.
Ini adalah jentera kita yang balik raya lah. Kita ada Mira Syami, E46 Syafiq, saya punya F34 dan Fatim punya MG3 Myvi. 46 tak dapat nak ikut, gearbox problem, and E90 pun tak dapat nak ikut sebab ada problem dengan macam-macam. Oh, nampaknya dia orang dah ready dah ni. Dah nampak ada manusia-manusia. Tadi kereta saja yang kita nampak. Ni dia orang dah start dah. Okay, apa nama kereta ni? Myvi Touring. Sebab apa? Sebab dia 2-seater. Lain semua ni Touring. 2-seater lah. Oh, penuh. Itu macam nak shopping kat Siam ni? Tak shopping, nak makan-makan je. Turis kat perut je. Hai budak yang lambat. Ni okey ni. Ni kira apa kata? Kira rekod terbaru ni. Dia orang ni semua ni. Kalau awal macam ni. Biasanya 1:30. Macam 9 ribu kita gerak. Ni kira rekod ni. Ni kira bagus ni. Ni bagus ni. Ada improvement. Tayar pressure low. Aduh, tak ada problem utama. Kita sekarang ni berada di stesen minyak Petronas Rantau Panjang. And alhamdulillah cuaca macam cantik. Ini berkabut, saya rasa macam dekat tempat sejuk. And jalan nak masuk ke border pun nampak clear, tak jam. Selalunya dekat bahagian belah sini, jalan ni memang selalunya akan jam. Tapi hari ni clear, alhamdulillah. Kita isi minyak dulu kat sini sebab dekat Thailand minyak mahal. So sementara minyak masih murah dekat Malaysia ni, kita isi penuh dulu. Okey tuan. Okey tuan. Baru sudah cop pasport dengan insurans, dengan custom clearance dekat belah Thailand. Agak lama juga untuk yang custom. Nasib baik hari ni cuaca tak berapa nak panas, so tak adalah berkicap sangat. Okay, now kita dah masuk ke lah Thailand. Daripada Rantau Panjang punya border. Kita orang berhenti dekat 7E ni. Ingatnya nak cari SIM card, tak ada, lalah roaming juga. Sebab saya perlukan map. Tapi akak kata kat depan tu ada lagi. So check it out dulu lah. Kita ada satu situasi guys, roaming tapi tak ada line. Macam ni tak jumpa. Now we are going blind. Map tak tahu arah mana. Tahu Mi center macam ni. Aku pilot tengok buat apa kau pilot. Kau pilot mana arah ni? Notice tak majority yang naik motor kat sini dia akan pakai baju hujan jenis macam ni. Jenis yang Lin suka pakai kalau dia naik motor. Almost. Tengok nama tempat tu, Lampu.
Saya dia nak bagi tahu ada traffic light, dia tulis lampu. Lampu. Slang adik lampu. Kampung. Dia pakai offline map je ni. Oh, dah sudah. Oh, almost. Tempat makan dah nak sampai dah. Next turn left. Lepas tu kena U-turn ke apa ni? Oh, kena U-turn. Uish, guys, memang cabar guys drive kat sini dengan tak ada map macam ni. Dia tak reti jalan sini. Even kat Malaysia pun pakai map juga. Now dekat Thailand dengan tak ada map. Oh my god. Ya, dah ni tempat dia. Okey. Ha. Sepatutnya ni kedai dia. Tutup je ni. Tutup lah. Allah. Okay, nampaknya guys tak ada rezeki lah kita nak makan dekat kedai yang bernama Two Seasons ni. Sepatutnya kedai ni banyak makanan yang best-best lah. Dia tutup lah. Aku boleh buat. So kena cari tempat lain lah. Abang Amin tutup, Abang Amin tutup. Disebabkan kedai Two Seasons tadi tu tutup, jadi kami buat plan B lah. Pergi Summerton. Hai awak. Awak bawa sampah ni daripada Kelantan ke? Jauhnya awak datang buang sampah sampai ke Thailand. Okay guys, now kita dah sampai dekat Summerton, tempat yang kita nak pergi tadi. Ini adalah plan B lah sebenarnya. Yang kita nak pergi tadi nama dia Two Seasons. Dan kat situ ada banyak makanan tradisional Thai, selatan Thai lah. Well, since tempat tu tutup, now kita cari alternatif. So this is the place, Summerton. Dia dekat dengan beach area, Banton Beach. And area ni pun majority Muslim. Kalau boleh tengok kat sini pun ada masjid. And senang lah, memang senang nak jumpa masjid kat sini. So masalah ni, masalah SIM card. Tu macam mana? Aku main hentam je tadi. Aku tak tahu pun jalan kat mana macam mana. Okay. So memang hentam je lah jalan tadi. Alih-alih sampai sini. Oh, ni kira hentam je ni. Tak ada internet tadi, bukan roaming. Tak ada. Wow, roaming pun tak dapat kat sini. Oh, ni kita bukan hentam je ni. Ni jalan ikut hati. Ikut hati. Ikut je kata hati. Aku ingat niat tadi. Just niat je nak jumpa masjid. Tada, jumpa masjid. Masya Allah guys. Niat je guys nak jumpa masjid, Allah tunjuk jalan. Wah. Jom Razin keluar, jom. Razin jom keluar, jom. Dia nak makan tak? Breakfast? I'm here. Dia rasa best tak? Wow, you can see the beach now, baby. Beach boy.
Now kita tengah menunggu makanan. Dian tadi dia order nugget finger fries. Nugget finger fries. Macam biasa lah, dia pergi kedai mana-mana pun dia akan order benda tu juga. Dia takkan order dah benda lain. Mana ada? Basically kat kedai ni kita boleh makan makanan Thai. Orang ni tipu. Dan dia ada juga jual makanan western lah macam yang Dian order. Saya order makanan Thai sebab saya lebih suka dengan makanan Thai lah. Jadi sementara kita menunggu makanan tadi, kita nak keluar pergi beli SIM card dulu lah. Sebab kalau tak kita buta. Kita rasa lost. Kita rasa lost. Untuk beli SIM card ni kita keluar naik Mira je lah. Sebab Mira memang dia ditugaskan untuk kerja-kerja macam ni. Bagian runner Bagian runner. Masuk ke celah tu, masuk ke celah ni, memang tu tugas Mira. Dia kata tadi pergi kat Cabai Park tu. Cabai Park ada askar tu. Ada askar. Ada soldier. Senyum lah kau apa? Dia senyum Betul tak orang Thailand ni. Thailand. Ramah-ramah semuanya. Dengar beach. Kanak-kanak melintas di hadapan. Hasil juga pencarian SIM card. Dan tak ada. Kedai tu pun tak ada. Lepas tu cuaca pun hujan kejap okey. Jalan kampung dia comel je, jalan kampung dia siap ada line tau. Ni boyfriend Mira. Kami masih lagi explore dan mencari SIM card. Sebab without SIM card agak susah juga nak guna map. Bila guna map offline macam ni dia susah lah. Boleh pakai tapi susah nak mencari. Kak ni tadi kita nak cari SIM card. Kak duduk ayak-ayak kita tak faham. Lepas tu Kak dia kata, adik follow Kak, adik follow Kak. Turuk. Adik turuk Kak. Kita tengah turuk kan. Baik esok dia ni. Ni kedai ah. Kedai kecil. Oh tu. So kita finally jumpa SIM card yang kita nak tu dekat kedai mak. Thanks to akak dia, dua orang tadi yang tunjuk jalan untuk kami. Ni air Summerton, air caramel macchiato. Susu dia rasa tip-top. Saya selama ni memang peminat caramel macchiato. Selama ni saya minum, tak pernah rasa dia macam ni. Paling susah nak buat macam ni. Kopi dia pekat, susu dia pun lembut, tak manis tak pahit. Memang sedap. Datanglah ke Summerton lagi. Kita dah habis lunch dekat Summerton. Tempat ni bila saya datang awal dalam pukul 11 macam tu, 11 Thailand sebab lepas pukul 12 memang ramai gila orang. Parking space pun memang penuh dah. Cantik. Building ni memang cantik. So sebelum kita teruskan perjalanan kita, eloklah kita solat dulu kat sini sebab kat sini ada masjid.